Jana Nick dan Dennis Chatsman pindah rumah sewa baru dekat London. Dini tolong angkat barang naik atas rumah seorang diri je. Jana nak bantu Dini kata tak perlu. 3, 2, 1, jump! Tak tenang ni. Kamu buat saya tak tenang. Hari ni pindah rumah. Adakah kamu bersedia? Ya, tak sabar. Kamu tak packing apa? So, inilah bilik kita orang dekat Airbnb kita orang selama hampir 2 minggu. Dan tak sabar I nak tinggalkan ni. Hantu ni. Ni toilet dekat Airbnb yang kita orang duduk. Satu malam rumah ni dalam RM700. Bawah ni tak kemas lagi. Ni semua kerja kamu. Cepatlah kemas. Sorry bos. Kamu stres ke kena kemas semua ni? Tak, saya suka kemas. Itu ketenangan saya. Ha? Ketenangan saya. Ketenangan sayang. Ni baju semua bersih. Siapa yang pandai ni basuh semua? Saya lah. Sebab tu saya bawa kamu datang sini. Untuk jadi bibik. Why you campur all your baju? I dah susun elok. Tengok bag I, tengok bag you. Tu beg Dini. Ini beg saya. Macam mana orang nak kemas? Kamu buat macam ni je. Kata tadi ketenangan. Kenapa kamu tak nampak tenang ni? Kamu buat saya tak tenang. Ini dia punya living room. And kita dah siap kemas. This is Dino, the landlord. Baiknya tuan rumah tu. Let's go. Dia cakap tak payah. Dia nak bantu Nah, juga. Tengok dah ke sana dah. Cepat sayang. Hujan. Ni Airbnb. Itu rumah kita orang. Dah sampai. Thanks to Dino sebab tolong kita. Sekarang angkat beg semua naik atas. Yang ni yang paling berat guys. Cuba teka apa dalam ni. Biasa ada security wrap. Sebab barang dalam ni sangat-sangat Special. Betul ni you tak nak I tolong langsung? Ya, saya boleh buat semua ni. Kamu nak atas dulu, okey? Okay. Good job. Kamu happy tak? Happy sebab apa? Nampak rumah ni taman saya. Welcome to our house. Masa untuk minum FRT. Saya? Ya. Saya ni untuk perempuan. Hey, FRT yang ni untuk lelaki. Yang ni cappuccino flavor baru tau guys. Yang ni dia bagus untuk hormon lelaki. Dia akan bagi kamu energi. Tadi kan kamu dah penat-penat? Bismillah. Oh, semasa kopi. Dia ada caffeine, so dia akan bagi kamu tenaga. Oh, so tak cepat mudi lah. Ya. And lebih fokus. Ya, dia bagus untuk hormon lelaki. So, akan ada banyak stamina lepas ni. Rumah baru. Semoga dekat environment yang baru, rumah yang baru, kita orang akan berjaya dapatkan baby. Thank you for watching.